Hari ini kita sedang membuat satu sidang media untuk membuat satu kempen yang tak pernah dibuat oleh orang, iaitu kempen Stop Bayar Along. Ini bermaksud kita nak memanggil semua mangsa-mangsa Along beramai-ramai bersama masyarakat Malaysia untuk memperjuangkan isu ini dengan cara melawan Along tanpa bayar Along. Kenapa saya kata Stop Bayar Along? Kerana apabila kita buat kes-kes berkaitan dengan Along ni, kita dapati bahawa terdapat aduan daripada mangsa-mangsa kata apabila mereka berjumpa dengan segelintir daripada pihak penguatkuasa, suruh mereka bayar Along. Bila mereka berjumpa dengan segelintir daripada perunding, perunding pun suruh mereka bayar Along. Bila mereka jumpa dengan ahli keluarga pun suruh mereka bayar Along. Hari ini kita nak lancarkan satu program Stop Bayar Along, kerana bayar Along tak boleh menyelesaikan masalah. Stop Bayar Along, dan kita akan ambil tindakan kepada Along menggunakan undang-undang. Dan cara kita rasa cara tak bayar Along ni lebih efektif kerana ada terlalu banyak peruntukan undang-undang yang boleh digunakan untuk mengambil tindakan kepada Along. So, kita akan lawan Along menggunakan semua undang-undang ni. Bermula daripada Akta Pemberi Pinjam Wang, Kanun Kesesaan, Akta, melibatkan Kanun AMLA, melibatkan Data Protection Act. Terdapat ramai banyak undang-undang. Tak perlu kita bayar Along kerana bayar Along ini akan lebih menyusahkan kita. Sepatutnya kita ambil tindakan kepada Along ini menggunakan undang-undang. Dan kita nak menyeru juga kepada pihak agensi penguatkuasaan. Dengan undang-undang yang ada, perlu dilaksanakan undang-undang. Undang-undang ni bukan ada saja-saja boleh ada kat situ, tetapi perlu dikuatkuasakan. Adakah perlu kita menambahkan lagi undang-undang? Pada saya tak perlu. Undang-undang yang sedia ada sudah memadai untuk kita kuatkuasakan. Cara ini saya rasa kalau kita betul-betul konsisten menjalankan cara kempen tidak bayar Along, saya rasa bisnes Along akan lingkup dan mereka akan tutup perniagaan mereka, dan kita akan ambil tindakan menggunakan saluran undang-undang. Terima kasih yang berbagi Datuk Syam, Setiausaha Agung MSO. Seperti mana yang Datuk Syam maklumkan, ini hari kita start buat kempen untuk stop bayar Along. Kerana kebanyakan mangsa-mangsa yang kita jumpa selama kita pengurusan kes, selagi mereka bayar Along, selagi itulah hidup mereka makin susah dan makin menderita. Tak ada satu pun mangsa yang kita jumpa yang jumpa perunding A ke B ke bayar Along, hidup mereka aman. Tak ada tu. Untuk pengetahuan, di MSO kita tidak menggunakan elemen-elemen gangsterism, kita tidak menggunakan elemen-elemen berunding, malah kita juga tidak menarik masa untuk pada Along untuk pada mangsa. Tapi apa yang di MSO tekankan adalah kami menggunakan akta undang-undang yang dengan bermula Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 iaitu 5/2 itulah, dan seterusnya akan ada akta lain insya-Allah. So, pada semua berhenti bayar Along, sebab bayar Along akan menyusahkan hidup anda dan keluarga. Assalamualaikum. Saya Tony, bekas bekerja sebagai Along lah, dan tempat Malaysia lah. Apa nasihat kepada orang awam? Adakah perlu bayar ke tak payah bayar? Nasihat saya tak perlu lah, tak perlu bayar lah. Hentilah bayar Along. Dan yang memberi kad bank dekat pinjaman Belisan pun hentikanlah. Sebab sebelum ni saya ada kerja dengan company Belisan juga. Ya, inilah. Betul. Bukti yang mengatakan diorang pegang kad bank. Maknanya syarikat peminjam Belisan ni dia pegang kad bank clients, kemudian minta bayar balik ke dalam akaun ni. Betul. Ini bertentangan dengan undang-undang lah. Dia bertentangan dengan undang-undang lah kan. Jadi apa maknanya nasihatkan supaya semua yang letak kad ni tolong pergi ambil balik ke batalkan? Batalkan je lah. Kau ban, batalkan, cakap kata batalkan lah. Dia boleh jadi kedai akaun lah. Bahaya. Apa aspirasi terbaru Faiz selepas pernah bekerja sebagai syarikat Along ni, sekarang nak menjadi aktivis untuk lawan Along ni? Apa perasaan? Perasaan saya nak berjihad dengan MSO lah. Nak benteras Along kau-kau lah.
Kalau mana-mana kes yang NFA, kena faham apa saja NFA yang dikeluarkan oleh agensi siasatan seperti polis. Keputusan NFA itu tidak mutlak. Keputusan NFA itu boleh dicabar. Bagaimana cara kita nak cabar keputusan NFA ini? Adalah dengan kita bawa satu representasi kepada Timbalan Pendakwa Raya, supaya pihak pendakwa raya boleh mempertimbangkan semula keputusan NFA dibuat oleh pihak polis, dan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara, Timbalan Pendakwa Raya mempunyai kuasa untuk mengarahkan polis untuk melakukan siasatan semula. Itu dipanggil OTI, Order to Investigate. Jadi pada mana-mana orang yang tidak berpuas hati jika ada apa-apa keputusan NFA oleh mana-mana agensi, termasuklah polis, mereka boleh mencabar keputusan tersebut dengan membuat representasi kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya supaya kes itu disiasat semula. Okay, jangan lupa untuk hubungi wakil MSO untuk urusan kes Along Anda, insyaAllah.